Hai dan Assalamualaikum semua. Kami pelajar dari Sekolah Menengah Kebahasaan Separenggam ingin menyertai pertandingan DIY Math Simple 2025. Nama kumpulan kami ialah Safa Squad dan memiliki 4 orang ahli iaitu Sofia, Arisa, Amni dan Fajar. Masalah yang dihadapi oleh kami ialah keadaan persekitaran yang berhabuk serta kotor, menyebabkan pelajar berasa tidak selesa dan kurang nyaman serta menyebabkan pelajar kurang fokus dalam pembelajaran. Tetapi, penggunaan vakum yang canggih dan berinovasi sangat mahal untuk dibeli. Jadi, kita perlulah mempunyai penyelesaian untuk masalah ini. Maka, kami telah mencipta produk yang bernama Minitron. Banyak RM40 sahaja. Harga ini sangat berbaloi berbanding membeli vakum yang sangat mahal. Bahan-bahan lain seperti botol plastik dan tin minuman boleh didapati dari barang terpakai. Manakala alatan seperti gunting, pisau, pemotong dan lain-lain boleh didapati di rumah kita sendiri. Vakum yang dicipta oleh kami mempunyai kepentingan dari segi penggunaan bahan terpakai dan juga penjimatan kos. Sebagai contoh, jika kelas kita berada dalam keadaan kotor, kita tidak perlu menyapu kelas secara manual, melainkan menggunakan vakum yang dicipta. Hal ini dapat meringankan beban untuk membersihkan kelas dengan lebih cepat dan bersih. Ini ialah reka bentuk vakum yang kami cipta. Ianya bersaiz kecil dan ringan, menjadikan produk ini mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Mengikut reka bentuk yang telah dicipta, produk ini dapat menarik perhatian pihak sekolah supaya mereka berinisiatif untuk mereka cipta produk ini dengan lebih banyak. Semakin banyak kita mencipta produk ini, semakin mesralah alam sekitar kita daripada sampah sarap. Itu sahaja daripada kami.